day trader app untuk korang mulakan perniagaan trading korang. Okay, first kali korang kena install app ni, app MetaTrader 5. Ni adalah aplikasi paling popular untuk forex trading. Lepas tu korang boleh install Telegram. Okay, so Telegram ni untuk korang dapatkan signal. Dan yang ketiga, korang boleh pergi dekat Telegram Prof Duit ni. Kalau korang klik, kami akan sediakan link-link kat sini untuk korang daftar broker. So satu lagi app yang kami suggest untuk korang guna adalah XM. App XM Broker ni, korang guna link ni untuk korang dapat bonus $50 untuk korang start trading. Okay, so 3 app ni. First kali MetaTrader 5. Nombor 2 adalah Telegram untuk korang follow signal. Yang ketiga adalah app XM. Okay, so dekat MetaTrader 5 ni korang boleh tengok harga semasa currency ataupun komoditi macam gold. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, gold ada buat penurunan. Okay, jom kita buat sedikit analisis untuk hari ni. Dia buat penurunan banyak. Lepas tu dia dah break moving average. Yang line warna biru ni dia dah break dekat area sini. Okay, so sekarang ni price tu sedang menaik. Kalau kita perasan dekat belah kiri ni, untuk korang analisa, korang kena tengok belah kiri sikit. So dekat belah kiri kita ada satu resistance dan juga satu lagi support dan resistance. Okay, so support dan resistance ni bila dia break dia jadi support become resistance. So kita boleh mark area ni sebagai satu key level. So kita kena cari key level yang kedua, iaitu sebelum dia buat kenaikan dia ada satu support kat sini. So ni adalah satu lagi key level. So nak cari key level ni korang kena tengok harga semasa. So harga semasa berada dekat 5181 ni. Lepas tu korang tengok dekat belah atas, area key level belah atas daripada harga semasa dan juga key level belah bawah ni. So kita boleh expect price tu akan membuat kenaikan, dan bila sampai key level ni baru dia akan berubah direction ke bawah ataupun ke atas. So entry korang sepatutnya korang kena entry dekat key level. So korang boleh set buy limit, buy stop, sell limit, sell stop untuk korang mulakan trade korang. So kalau case macam ni, kami akan expect price tu untuk buat pantulan lah dekat level ni. So kami akan letak sell limit dekat 5226 dan stop loss akan letak luas sikit daripada area entry korang. Maybe kita boleh letak dekat 5246 ni, dan kita akan expect price tu boleh turun ke bawah semula. Dia akan berubah direction sebab dia dah cecah pun key level. Okay, so itu saja tips untuk trading untuk kali ni. Kalau korang nak dapatkan day trading app, link-link semua kami sediakan dekat Telegram Prof Duit ni. Ada 3 step untuk korang follow. Pertama sekali, install app XM, install MetaTrader 5, dan last sekali adalah Telegram untuk korang follow signal yang kami share dekat dalam Telegram group ni. Okay, itu saja. Jumpa lagi dalam video akan datang.